Setiap kali matahari timbul dan setiap kali bulan hilang di balik awan, kejayaan dan kegagalan adalah benda yang rumit untuk difikirkan. Kan? Sebab tu saya selalu menegur orang muda, apabila anda berada dalam ruang di mana kurang tindakan, nescaya anda akan dikelirukan oleh fikiran. Orang yang berada dalam ruang tindakan, nescaya dicerahkan oleh fikiran. Buat satu tindakan, fikiran datang terangkan kena buat macam ni. Buat satu tindakan, gagal, fikiran datang cerahkan macam ni. Buat satu tindakan berjaya, fikiran datang nak berjaya lagi macam ni. Maka fikiran harus menjadi lampu. Bukan tempat menjadikan kita keliru. Fikiran mestilah menjadi cahaya yang mencerahkan jalan hidup kita. Berarti bagaimana? Untuk tidak dikalahkan oleh fikiran, mulakan dengan tindakan. Kerana tindakan kemudiannya fikiran ini menjadi alat bantu. Kalau mulakan dengan fikiran, nescaya dia menjadi racun yang sangat-sangat merumitkan. Sudah plan saja. Saya pun mula daripada bawah. Okeylah kot dengan SPM sijil penulisan kreatif USM. Mula dengan gaji 635. 5 tahun kemudian saya jadi manager, 7,000 gaji saya. 11 tahun kemudian saya jadi CEO, 25,000. Dan saya bekerja dalam baki pekerjaan saya 15 tahun tanpa pernah mendapat gaji yang lebih rendah daripada gaji 25,000. Saya start stream, titik rendah tepi jalan balik sampai sana. Dan saya pun tak tahu apa itu kegagalan dan apa itu kejayaan. Katanya balik saya kan titik berjaya, saya pun tak tahu bila saya berjaya. Dan kalau orang tanya saya titik gagal, kerana saya fikir kata setiap kali matahari timbul dan setiap kali bulan hilang di balik awan, kejayaan dan kegagalan adalah benda yang rumit untuk difikirkan. Kita payah fikirlah. Yang kita fikir adalah lakukan benda tu, kemudian fikiran bagi kita gambaran macam mana nak buat dia lebih baik. Jadi saya pun tak tahu saya berjaya atau tidak, cuma saya tahu